Si kau ingat aku goyang kan? Tak. Kita orang sekarang dah ada mesin goyang. Nak tengok macam mana dia function? Jom. Okay, so hari ni kita ada sebiji Jetta Dia datang dengan komplain bunyi-bunyi dia jalan tak rata. So kita dah pakai mesin ni. Kita dah dapat detect dah bunyi tu. Tak sampai 10 minit macam gitu lah. Sekejap aku belanja kau bunyi ketak-ketuk tu Kau dengar tak bunyi tu? Okay, owner cakap dengan aku dia baru tukar suspension set, segala bala semua dah tukar, tapi still ada bunyi. Dengan mesin ni kita dapat detect yang ada skru tak ketat. Simple. So lepas dah dapat detect bunyi, kita buat apa? Kita terus jalan kerja lah. Okay Mi, kasih kau team sama dia Mi. Nampak tu guys? Kau nampak guys? Dengan ketatkan skru je, kereta ni terus jadi bebas bunyi tau. So kadang-kadang bila bunyi ni bukan tentu kita kena tukar barang. Kadang-kadang mungkin cara pemasangan tak betul. So guys, lepas ni kalau korang ada masalah bunyi ke, kongkang-kongkang, king-king kongkang ke apa ke, kalau datang kat Volkswagen Garage Section 16 Shah Alam. Kau tak tahu nak tahu macam biasa, kau pergi kat bio, kau tekan link, confirm kau sampai. Ingat jangan lupa like, comment, follow and share. Tekan button subscribe sekali. Nak pakai teraju, maintenance ke depan dulu. Ciao.